Duke. Okey. Hai guys, apa khabar? Aku nak bagi tahu sikit apa benda yang aku rasa aku tak suka dekat aku punya motor. Aku rasa dalam 10 benda yang aku tak suka so far lah, yang aku dah pakai nak dekat 2 tahun ni kan. Okay, kita start dengan depan dulu. Okay, sorry lah motor kotor sikit kan. Okay, first aku tak suka, tak berapa minat lah dia punya lampu bulat dia ni. Pada aku dia boleh design okey sikit kot daripada ni. Aku rasa lagi better daripada ni lah. So sebab aku tengok motor-motor 250 yang lain kan, dia punya lampu kan besar sikit kan. So dia macam tak tahulah, pada aku kurang sikit lah. Tapi okey lah untuk aku. Okey, itu nombor 1, lampu depan dia. Nombor 2, dia punya windshield dia pada aku dia macam besar sikit. Kau tak rasa besar? Dia punya sepatutnya windshield motor kan dia macam part ni je kan. Ni je. Dekat sini je. So part ni semua gelap. Sebelah sini kiri kanan ni still part of the windshield, bukan body dia. Tapi basically dia macam body jugalah, tapi dia combine lah. So tu nombor 2 yang aku tak suka dekat motor aku lah. Tak berapa nak gemar lah, bukannya tak suka, benci kan. Marah pula dia kan. So yang ketiga, benda first aku tanggal is aku punya side mirror. Gila lah, serius. Side mirror dia dah lah besar, berdabak, tebal macam ni, tebal. Lepas tu dia terkeluar. And then side mirror dia punya side mirror tu memang besar. And then yang tak bestnya, tak nampak. Tangan kau macam kena tahan kat situ. Serius aku cakap. That's why aku rasa itu salah satu turn off dia lah dekat motor ni, yang aku rasa. Baik bang, besar satu. Besar tu sepatutnya bagus lah untuk motor, untuk kereta ke apa, supaya kau boleh nampak lagi ni kan, lagi luas kan. Tapi dia serius, side mirror dia lah besar, tajam. And tajam ikut design body lah. Tapi tak nampak, tangan kau halang. Serius aku cakap. Kau kena kiri sikit, kanan sikit, baru kau nampak side mirror tu. Serius aku tak suka. Lagi satu, side mirror dia, build quality dia agak kurang sikit lah. Aku punya side mirror, dalam dia punya screw tu patah. Banyak kali dah aku betulkan. So at the end of the day, aku decide untuk tanggal je lah. And aku tak pakai side mirror lagi. Okay, yang nombor 4, pasal handle clip dia. Handle clip dia serius, dah lawa dah handle clip macam ni. Memang aku minat gila. First time aku nampak, handle clip cantik lah. Sekali dengan apa ni, triple clamp dia kan. Triple clamp makna dia ni clamp ni clamp. Itu lah makna dia. Aku tak suka dekat handle clip dia sebab dia tak cukup kepak. Kau tengok daripada depan. Terkeluar macam tu nampak tau. Cuma yang kalau macam dia terkepak sikit kan, itu dah nice lah. Itu sebab ramai budak-budak RC, dia buka ni, dia beli clamp baru, dia clamp dekat bawah ni. Clamp kat bawah ni, so diorang boleh kepak sikit tau. So dia punya riding position dia lagi attack lah, lagi best lah. Nak ambil corner pun sedap kan. So far aku tak ada hal dekat dia punya handle clip ni kan. Okey lah. Cuma pada aku, kalau dia kepak sikit, tu dah nice lah. Memang nice sangat tu. Okay, tadi nombor 4 kan. Sekarang nombor 5, dia punya meter. Aku okey dengan meter dia. Cuma pada aku lah, dia boleh buat besar sikit lah. Ataupun sebab kau tengok Okay, ready to race. Okay, kau tengok agak kecil untuk tengok, untuk muatkan semua benda. So dia agak cramped up. So pada aku, kalau dia buat meter RPM ni, analog kat sebelah ni macam R25 kan, sebelah tu reading dia. So orang tak cari-cari tau. Aku masa first time tu susah juga nak cari. Ni klip-klip ni kau abaikan lah, aku punya sensor rosak. Memang lah, lama-lama kau akan biasa kan. Tapi pada aku boleh lagi besar kot. Tapi itulah trademark KTM kan, dia punya meter kan memang macam tu kan. RC8 ke apa dia. Tapi Duke punya meter aku suka. Duke 690 punya meter. Sebab dia ada yang lamanya lah, dia ada analog punya meter kan. Itu nice tu. Tapi yang baru punya aku tak pernah tengok lagi. Meter dia dah besar sikit. Bagus lah KTM, dia improvise kan dekat benda tu. Ni RC200, kalau korang beli standard, memang dia akan dapat throttle grip warna hitam.
And then tak ada bar and balancer tau. Aku punya pandangan lah, bar and balancer. Tak tahu bila aku pasang dulu, ini aku jatuh hari tu, patah lah. Pada aku kalau ada bar and balancer lagi cantik lah motor tu. Okey, kita bergerak ke depan. Ke depan nak, ke belakang. Tank ni, ramai tanya aku, tank ni tank besi ke plastik? Kalau korang nak tahu, weh, plastik weh. Dalam je besi. Ni besi and tank dia dekat dalam tu, tank dia dalam besar-besar macam ni, dia besi, tapi luar ni plastik. Aku rasa tu satu kelemahan dia. Sebab apa? Sebab banyak tank bag dia lekat macam ni tau. Dia lekat macam tu. Tank bag tu dia guna magnet, and magnet mana boleh lekat kat plastik. Tapi ada juga tank bag yang kau boleh lekat dekat sini tau. Ni fuel ni okey lah untuk kau lekatkan, sebab ni besi kan. Okey, kita pergi ke belakang lagi lah. Ambil kunci lah. Ini kalau korang nak tahu, kompartmen dia kalau ikutkan 250 1000cc ke apa benda kan, kompartmen diorang kat belakang ni tau. Diorang boleh buka kan dekat bawah ni. Tapi untuk RC, diorang boleh buka dekat sini. Nampak ada tempat kunci ni. Situ. Buka. Okey. Aku letak aku punya road tag kat sini. Jadi kena kecam letak road tag kat motor kan. Lepas tu aku letak aku punya kunci sprocket kat belakang ni. Okey lah kompartmen dia. Tapi kalau boleh besar lagi lah. Sebab korang nampak ni, ini untuk power commander tau. Power commander macam PGB ICU tu kan. Power commander tu lebih kurang dalam besar ni lah, kecil sikit lah. Bila korang dah letak dekat dalam power commander ni, memang tak boleh buat apa-apa dah. Serius aku cakap, tak boleh buat apa-apa dah. Kosong lah, penuh. Itu aku rasa kelemahan dia satu. Tapi korang nak expect apa kan, ni bukan kira sport bike ni. Tak tahu lah ni kategori apa. Tapi ni bukan sport bike lah, yang aku tahu. Ni kira sport bike kot rasanya lah. Satu lagi aku cerita. Sorry lah KTM, aku buat video ni, aku sebagai pengguna, aku agak tak puas hati sikit lah. Dekat apa, tengok ni, fork dia. Weh, fork dia selalu leaking weh. Masa aku 3000 km pertama dah leaking. Serius lah, barang macam tu pun tak tahu lah, baru 3000 km kot dah leaking. Fork dia memang, kalau korang masuk grup KTM ke apa kan, fork dia memang selalu leaking. Walaupun dia bagi USD fork tu maksud dia upside down fork tau. Dah okey lah tu, dah cantik lah. Dia punya fork tu selalu leaking, oil seal dia selalu leaking. Tolong lah KTM, improve sikit lah barang korang. Banyak kot orang komplain. Okey, aku tak tahu nombor berapa ni dah. Nanti aku tulis kat skrin ni. Lagi satu dekat airbox dia. Ni airbox dia. Kalau korang nak tahu sini lah. Bila aku buka, boleh nampak sikit je. Dia kena buka tank, buka ni untuk access airbox dia. Agak susah sikit lah nak buka. Problem dia airbox ni dia selalu crack tau, KTM punya. Tak tahulah, yang RC punya lah, yang setahu aku RC200, RC250, RC390. Aku pun tak tahu lah pasal problem dia. Kalau airbox ni crack, dia akan senggut-senggut orang motor, dia akan semput-semput. Aku pun tak tahu kenapa. Patutnya angin lebih masuk, dia lagi sedap kan. Tapi tak tahu lah. Airbox ni crack, kau tahu pasir-pasir semua kat atas jalan semua tu, dia boleh masuk. And korang tahu lah, kalau pasir masuk dekat jalan kan, pasir masuk dekat dalam enjin kan, macam mana? Barai weh enjin. Lagi satu, tayar. Tak tahu lah, tayar kenapa tayar standard kali ni. Aku rasa ni nombor 10 kot yang aku tak suka. Awal-awal dah dapat tayar tak best lah. Ni tayar ni. Ni tayar dia. Dah botak habis ni. Okey, ni tayar dia. MRF Rev ZC nama dia. MRF stands for, aku pun tak sure sangat lah, Madras apa benda lah. Yang aku tahu ni tayar daripada India. Tak fair lah, macam 200 dapat MRF ni, tapi bila 250 korang bagi Diablo Rosso. Jauh beza. Tahu lah harga tu lebih banyak kan, tapi macam lain lah. Patut bagi tayar lain lah. Ni pun aku dah tukar Corsa R93. Serius beza gila lah. Motor ni lagi sedap bawa lah. So far aku rasa yang tu je yang aku tak suka. Jom pergi belah sini lah. Penat, panas tu. Okay, engine, fuel consumption pada aku tak ada hal, memang ok sangat. Tapi banyak lah benda aku rasa boleh improve lagi. At the end of the day, aku rasa ok lah, not bad lah dengan price yang kau dapat. So aku rasa sampai situ je video ni. Aku tak ada bebel banyak, dia lambat lah ni. Balik nak makan ni, lapar gila.
Hari ni update, esok di Bali. So far aku rasa itulah 10 benda yang aku tak berapa nak minat lah, tak berapa suka lah dekat motor ni. So ada lagi lah ruang untuk improve. And aku pun angkat 200 kan. Dia beza dengan 250. 250 banyak juga lah benda ekstra dia dapat, tapi kena tambah lebih lah. Aku nak tanya kat korang, apa pendapat korang pasal motor ni? Yang pernah pakai, korang boleh bagi pendapat korang. Korang rasa pasal motor ni. And yang tak pernah pakai, yang korang pernah nampak je, and korang tengok video ni, apa yang korang rasa kurang, korang boleh lah komen kat bawah. So harap yang RC yang baru masuk Malaysia ni kan, ada stripe orange kan, itu cantik Aku harap ada banyak improvement dia. Aku pun tak baca sangat pasal motor tu sebab aku pun busy kan sekarang kan. So guys, harap korang puas hati dengan apa benda yang aku, dalam video ni, apa yang aku cakap, 10 benda yang aku tak suka. Seksi lah motor di belakang. Okay lah guys, sampai situ je. Thanks for watching. Ciao. Ada lagi satu aku terlupa. Yang ni hangat diperkatakan dekat dalam group, dekat dalam forum, dekat dalam YouTube aku pun ada orang tanya. KTM, sorry lah, tapi barang korang agak mahal lah. Nak lagi kalau power part kan. Aku tahu lah, motor bukan motor kapcai dah kan. Spare part korang agak mahal lah. Okay, itu je lah aku nak cakap. Bye.